Okey, baik. Bagi refleksi yang pertama, berdasarkan pengalaman saya dalam menjalankan wawancara bersama Ustazah Ashmal Hayati dan Ustazah Nur Haziah, saya memperoleh kefahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang ciri-ciri sebenar insan guru profesional. Melalui perkongsian kedua-dua guru yang berlatar belakang bidang yang berbeza, saya menyedari bahawa kejayaan seorang guru tidak hanya bergantung kepada penguasaan ilmu semata-mata, tetapi ia menuntut sikap sentiasa dahagakan ilmu, kesabaran yang tinggi, keikhlasan niat kerana Allah Ta'ala serta komitmen yang berterusan dalam mendidik pelajar. Jadi refleksi ini mengukuhkan azam saya untuk bukan sekadar menjadi guru yang berilmu, tetapi juga menjadi pendidik yang berakhlak mulia, beretika dan mampu menjadi qudwah hasanah kepada pelajar serta masyarakat. Melalui wawancara bersama kedua-dua guru, saya memahami bahawa profesi guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi merupakan satu amanah yang menuntut keikhlasan, ketahanan diri dan penambahbaikan yang berterusan. Perkongsian mereka memberi inspirasi kepada saya untuk membentuk diri sebagai bakal guru yang berilmu, berintegriti dan menjadi contoh kepada pelajar yang lain. Sekian, terima kasih. Berdasarkan dua sesi wawancara yang telah saya jalankan bersama guru bidang dan juga guru bukan bidang, saya memperolehi kefahaman yang lebih mendalam tentang realiti profesi keguruan. Dapatan wawancara ini menyedarkan saya bahawa keberkesanan seseorang guru bukan hanya bergantung kepada penguasaan ilmu dan kepakaran dalam bidang, tetapi turut dipengaruhi oleh kekuatan sahsiah seperti kesabaran, keikhlasan, tanggungjawab, keyakinan diri dan juga niat yang betul. Guru bidang menekankan kepentingan mendalami ilmu secara berterusan serta kesedaran ihsan dalam melaksanakan amanah sebagai pendidik. Manakala guru bukan bidang pula menunjukkan keupayaan untuk menyesuaikan diri melalui komitmen yang tinggi, pendekatan pengajaran berfokus ke pelajar dan juga usaha untuk menarik minat pelajar agar kekal bermotivasi. Selain itu, keikhlasan, amanah serta kesediaan perbaharui niat juga serta memperbaiki diri secara berterusan turut menjadi asas profesionalisme guru bukan bidang. Berdasarkan wawancara bersama Ustazah Ashmal Hayati dan Ustazah Nur Haziah, saya mendapati bahawa profesi perguruan memerlukan minat yang mendalam, keikhlasan serta komitmen yang tinggi. Kedua-dua guru menunjukkan bahawa minat mengajar menjadi asas utama dalam memilih kerjaya sebagai pendidik, walaupun datang daripada latar belakang dan inspirasi yang berbeza. Saya juga menyedari bahawa seorang guru perlu memiliki sifat penyayang, empati dan adil dalam membimbing pelajar serta mengelakkan sikap malas dan sambil lewa. Selain itu, guru perlu sentiasa menambah ilmu dan memperbaiki diri agar mampu mendidik pelajar dengan lebih berkesan. Melalui refleksi ini, saya berazam untuk menjadi seorang guru yang berilmu, ikhlas, penyayang dan berdedikasi demi melahirkan generasi yang cemerlang. Seterusnya, melalui wawancara Ustazah Ashmal Hayati dan Ustazah Nur Haziah, saya memperoleh pemahaman bahawa menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi memerlukan minat yang mendalam, niat ikhlas, dedikasi tinggi, serta komitmen untuk sentiasa menambah ilmu dan memperbaiki diri. Saya juga memahami bahawa guru perlu memiliki sahsiah yang baik, bersikap penyayang dan adil, serta menjadi teladan kepada pelajar sambil menggunakan pendekatan pengajaran yang kreatif dan sesuai dengan keperluan pelajar. Pengalaman dan pandangan kedua-dua guru ini memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi insan guru profesional yang berkualiti, berwibawa dan mampu membimbing pelajar ke arah kejayaan akademik dan sahsiah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, melalui proses wawancara yang telah dijalankan bersama guru iaitu Ustazah Ashmal Hayati dan Ustazah Haziah, saya dapat memperoleh pengalaman yang sangat bermakna yang membantu membina keyakinan diri serta keberanian untuk berkomunikasi secara berhemah dan profesional. Pengalaman ini memberi pendedahan tentang cara mengatur dan melaksanakan sesi wawancara dengan lebih terancang dan yakin. Secara tidak langsung, pengalaman ini membentuk atribut keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi yang sangat penting dalam diri sebagai seorang bakal guru. Melalui refleksi wawancara yang telah dijalankan, saya menyedari bahawa setiap tindakan seorang guru perlu bermula dengan niat yang betul. Saya faham bahawa melakukan sesuatu perkara sekadar mengikut jadual sebenarnya boleh menimbulkan satu perasaan yang terpaksa. Namun, apabila sesuatu dilakukan dengan niat yang jelas dan ikhlas sejak awal, proses pelaksanaannya menjadi lebih tenang, lancar dan bermakna. Pengajaran ini membantu saya memahami kepentingan niat dan keikhlasan apabila berniat dalam profesi keguruan. Wawancara ini bersama Ustazah Ashmal
dan Ustazah Nur Hazia, saya lihat ada dua dimensi unik. Ustazah Ashmal menjelas sebagai mu'alim yang inovatif. Beliau menggunakan teknologi untuk melibatkan lagi pelajar secara aktif. Manakala Ustazah Nur Hazia pula menonjolkan peranan murabi yang menyentuh jiwa. Beliau memperkasakan pelajar melalui keikhlasan dan bimbingan rohani. Walaupun pendekatan mereka berbeza, kedua-duanya bertemu pada satu titik persamaan, iaitu kepentingan sifat ihsan, kasih sayang dan sikap tamak ilmu. Refleksi ini menyedarkan lagi saya bahawa guru bahasa Arab yang unggul bukan sekadar penyampai bahasa, tetapi pembina insan. Saya berazam untuk mengintegrasikan ketangkasan pedagogi dan keluhuran sahsiah ini dalam identiti profesional saya kelak. Refleksi kendiri saya ialah semasa menjalankan sesi wawancara bersama Ustazah Ashmal Hayati dan Ustazah Nur Hazia, saya benar-benar tersedar bahawa menjadi seorang guru bukan sekadar berdiri di hadapan kelas dan menyampaikan ilmu. Saya melihat profesi ini ibarat sebatang lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain, kerana seorang guru bukan sahaja mengajar akademik tetapi turut membentuk sahsiah emosi dan nilai pelajar. Salah satu perkara yang paling menyentuh saya ialah penekanan terhadap keikhlasan dan kesabaran. Seperti kata hikmah, apa yang lahir dari hati akan sampai ke hati, dan inilah yang menjadikan pengajaran itu bermakna. Walaupun pendekatan mereka berbeza, saya belajar bahawa guru perlu seimbang antara ilmu, pedagogi dan nilai ibarat sebuah bangunan kukuh yang berdiri atas asas yang kuat dan seimbang. Pengalaman ini membuatkan saya lebih jelas dengan azam untuk menjadi insan guru profesional yang berakhlak, berintegriti dan mampu menjadi teladan kepada pelajar.